Tok Gajah dan Datuk Bahaman serta para pejuangnya amat digeruni, menggemparkan tanah Melayu dengan keberanian mereka menentang penjajah British demi maruah dan kebebasan bangsa. Pada akhir abad ke-19, penduduk Pahang bangkit melawan penjajahan British yang memperkenalkan sistem cukai yang membebankan penduduk bumi Pahang, merampas sumber alam dan mencampuri pentadbiran tempatan. Tok Gajah merupakan ketua pasukan pemberontak dalam penentangan terhadap penjajah British dan Sultan bersama Datuk Bahaman dan pejuang-pejuangnya. Datuk Bahaman atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh ialah seorang pahlawan Melayu terkemuka di Pahang. Tak boleh biarkan British rampas tanah ambil timah kita ni. Mereka kenakan cukai yang memberatkan. Dan Sultan pun sudah kehilangan kuasa. Sudah tiba masanya kita bangkit, Tok Bahaman. Betul. Jika mereka mahu perang, kita beri mereka perang yang tak akan mereka lupakan. Betul. Kita tengok ni British buat apa. Terus sangat sistem ni. Kita nak pakai untuk menggunakan. Hello Pahang citizen. Hey British! Kau tahu tak sistem ni menyusahkan kami dan mengarut? Sistem cukai ini demi kebaikan kalian juga. Jadi kalian harus ikut peraturan. Kami tak terima tanah kami dan hak kami dijajah oleh kalian. Betul tu! Kau! Ambil hak kami! Selepas pertengkaran tersebut, British pun pergi dengan rasa tidak puas hati. Rakyat Pahang, inilah saatnya kita tunjukkan bahawa semangat perjuangan kami tidak tergoyang. Setuju! Untuk Pahang, kita pertahankan tanah ini hingga darah terakhir. Takbir! Allahu Akbar! Hei! Tanah ini bukan milik kamu, British. Hidup ataupun mati. Takbir! Allahu Akbar! Abu! Buat mengucap, Bu! Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Perjuangan ini akan kami ingat untuk kami dan cucu cicit yang akan datang pada masa hadapan. Hey, British! Sistem ini untuk kebaikan kalian juga. Bahawa semangat. Malah. Setuju! Alamak! Hei! Pahang bukan milik kamu. Hidup ataupun mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bawa mengucap.
Bawa memucat, Bu. Dah gelap pula.